Isteri digelar penyeri dunia, hadir lengkapi hati jejaka. Bahagia ada sukma dan raga, Adam pun sunyi tanpa si Hawa. Indahnya bahtera perkahwinan disulami cinta kepada Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua sihat dalam lindungan Allah. Kawan-kawan, ada tak yang nak kahwin kat sini? Ada yang sudah berkahwin? Saya pun nak kahwin juga. InsyaAllah. Tapi belum tiba masanya lagi. Ayo bersama saya kita fokuskan satu topik yang hangat lagi menyengat, iaitu indahnya perkahwinan. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini dituju kepada ketua keluarga, iaitu para suami dan bapa, agar menjadi seseorang yang lebih bertanggungjawab, yakni menyuruh mereka bertakwa, mentaati perintah Allah, serta menjauhkan ahli keluarga daripada kemungkaran. Jom contoh Rasulullah. Baginda mengetuk pintu rumah anaknya, Sayyidatina Fatimah, pada waktu malam. Untuk apa? Untuk mengejutkan mereka sekeluarga menunaikan solat tahajud. Masya Allah, hebatnya Rasulullah. Walaupun anaknya sudah berkahwin, tanggungjawabnya sebagai seorang ayah tetap ditunaikan. Juga, kisah yang tular dalam Insta pada 4 Mac 2020 menceritakan tentang ketabahan seorang ayah yang menguruskan membesarkan 8 orang anaknya selepas kematian istrinya sejak September 2017 lagi. Inilah tanggungjawab yang perlu ditunaikan oleh seorang suami dan bapa. Nampak tak kawan-kawan? Perkahwinan ni bukan sekadar berkahwin tau. Perkahwinan juga memerlukan iman dan takwa. Untuk apa? Untuk mendapatkan keredaan daripada Allah. Seorang suami menjadi pelindung kepada istrinya. Seorang suami adalah nakhoda kapal, manakala isteri menjadi pengemudinya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan contoh ikutan yang baik. Ayat ini dianjurkan kepada semua manusia, khususnya suami, agar meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kisahlah dalam perbuatan kah, ucapan kah, tingkah laku baginda kah, yang penting dalam hubungan suami dan isteri. Kalau kawan-kawan semua nak tahu, baginda Rasulullah juga suka bergurau. Bagaimana? Dengarkan. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari. Selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Begitu juga akhlak pendakwa Ustaz Syed Nur Hisham. Sesibuk mana sekalipun berdakwah, beliau tetap menyantuni isterinya dengan ground mesra. Sweet kan? Ibrahnya, akhlak isteri cerminan peribadi suami. Justru suami memerlukan ilmu rumah tangga. Kesimpulannya, indahnya perkahwinan apabila kita menghidupkan mawaddah warahmah dalam hubungan perkahwinan. Hubungan dengan Allah kita jaga, hubungan dengan manusia tetap terpelihara. Hadirin dan hadirat, dengar elok-elok tau. Dan ambil satu keyword yang saya nak kongsi untuk sama-sama kita amalkan. Keywordnya adalah 3P. Yang pertama, penghargaan. Yang kedua, persahaman. Yang ketiga, permohonan, iaitu doa. Namun harus ingat, cintakan bunga akan layu. Cintakan manusia akan mati. Namun, cintakan ilahi kekal abadi. Ingat pesan saya, Da'irina, Jannah is not free, amal is still free. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.